Mengenal kata nama. Tujuan pembelajaran aktiviti ini bertujuan untuk mengenalkan pelajar kepada kata nama am dan kata nama khas melalui pengalaman yang menyeronokkan dan bermakna dari perjalanan keluarga. Konteks cerita-cerita ini berkisah tentang perjalanan keluarga Pak Cik Yong dan Mak Cik Ang ke restoran makanan laut Lao Yen di Pantai Irama, di mana mereka mengalami aktiviti harian yang menarik. Kaitan kehidupan sebenar pelajar dapat mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan mereka sendiri melalui cerita ini, menjadikan konsep bahasa lebih relevan dan mudah difahami dalam konteks pengalaman sehari-hari. Kata nama am merujuk kepada nama umum seperti kereta, restoran dan keluarga. Semua kata ini merangkumi kategori yang lebih luas dan tidak spesifik. Kata nama khas adalah nama unik yang bermula dengan huruf besar seperti Proton Persona dan restoran makanan laut Lao Yen. Ia merujuk kepada entiti khusus yang dikenali. Perbezaan antara kata nama am dan khas adalah bahawa kata nama am adalah generik, manakala kata nama khas mencakup nama tertentu. Contoh, Pantai Irama adalah nama tempat khas. Aktiviti keluarga di restoran mencari kerusi dan menikmati hidangan keluarga Pak Cik Yong dan Mak Cik Ang berasa teruja ketika mencari kerusi yang selesa dan menunggu sepupu mereka untuk menikmati hidangan lazat di restoran.